Jom kita pergi Sekolah Menengah Kebangsaan Mukah. Ada majlis anugerah kemenjadian murid kat sana. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini. Hari ini semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia. Ya Tuhan, hari ini dengan penghormatan melalui majlis rasmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia, salam segulai sejarah, salam salawat Muhammad, salam berjuang dan Ketua Persatuan Diploma dan Guru SMPUK, Pengetua Guru Politeknik dan ITBUK, EJDIG, Ibu Bapa, guru-guru dan inayahnya dapatlah kita bersama-sama dalam dan graduasi Ikatan 5 tahun 2025 pada hari ini. Bagi memberkati majlis pada hari ini, ambil gambarnya ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala berkatan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan rahim-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ketua pegawai pendidikan kepada Ibu Bapa dan Guru SMPUK, rakan-rakan PGD dan wakil penjaga yang sangat-sangat supporting dengan saya rasa.
dari majlis guru-guru, penerima anugerah dan hadirin sekalian. Jadi alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini dapat kumpul bersama-sama dalam majlis rasanya semua sekolah adakan di hujung sesi persekolahan untuk menghargai pelbagai pencapaian cemerlang dalam aspek akademik, kurikulum, hand, kepimpinan dan sebagainya anak-anak murid kita. Jadi antara objektif majlis ini adalah untuk menghargai usaha dan semua anak-anak pelajar kita dalam bidang tersebut tadi, di samping rutin harian mereka sebagai pelajar sekolah. Jadi kita ucapkan tahniah SMK Muka. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Encik Khairul Aidil Samad yang diketua PIBG SMK untuk menyampaikan seringkas kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Awang Musri dan Awang Adil, kerana ini akan tetap menjadi timbul kegigihan, kejayaan, permulaan kepada perjalanan yang lebih panjang. Berjaya kerana adanya sokongan padu dan keyakinan suara terhadap agenda pendidikan sekolah ini. Kepada guru-guru yang dikasihi, jasa kalian ibarat lilin yang mengklaim segala inisiatif yang kita jalankan berjaya kerana adanya menyuluh jalan kepada generasi masa akan. Terima kasih Musuh Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Musa, Puan Rahman binti Junaidi, Ketua SMK Muka, Alwin UZZ Limuan Aziz Akil bin Abdullah Nam Rizal, terbaik dalam kelas 5 anggun mengambil tempat pertama. Muhammad Haikal bin Mustafa. Behind the scene. Ni tak buat kerja. Senyum Ini dia kedua jubah. Macam mana? Macam mana apa? Macam mana keuntungan sewa jubah? Okey, keuntungan agak masyuk. Kurang aduh. InsyaAllah lepas ni boleh dapat 200 jubah. 200 jubah tunggu YB sponsor lah. Okey, YB juga. YB. Ni apa ni? Kami NJK jubah. NJK jubah. Ya. Guys. Itu dia pegawai apa cikgu sebagai apa ya? Pegawai jubah. Pegawai jubah Tolong kantor jubah juga.
Tengok budak ni pakai jubah. Tengok budak-budak ni pakai jubah. Cantik tak warna jubah kami? Cantik kan? Cantik Muka ni paling cantik dah ni. Wah, ini macam University of the macam poli juga, macam UPM ada juga. Campur-campur. Campur AJK pengurusan pentas. Okey. Lara, macam mana dengan makam kali ni? Ni kali pertama ke apa bukannya Kali Ustaz? pertama ni. Pertama Memang blur. Blur Tapi so far okey Okey lah, alhamdulillah. Sebab cikgu-cikgu sini semuanya hebat-hebat lah. Bagi je tugas, jalan automatic, terus, jalan terus. Okey. How and Janice Shirley binti Julai, bin Abdul Rahim. Beliau merupakan penerima kedudukan terbaik dalam kelas 5 cemerlang tempat ketiga. Nathaniel Telinda Terry, kelas 5GG Azrisha Fakri bin Ahmad, Afiq Farizul bin Ruhaizat, Nurul Iman Irdina binti Hairul Nizam, Zahid binti Ja'far. Beliau merupakan dan yang terakhir Zahid Hamidi bin Sofia. Henderson Iwate. Beliau merupakan ketua kelas 5 IPTS Roti KSG. Penerima anugerah terbaik
KKN Rami KXU. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyampaian Yang agihkan Mana nasi biryani? Tak ada, ni pun lem sheng saya. bajet sikit. Ni apa? Ambil gambar? Okey. Dah. Hai. Belilah di kedai Nizam. Belilah di kedai Nizam. Nizam Nizam. Apa yang special sini? Apa yang special sini? Kita ada air Nizam. Ini matcha. Ya, dua-dua matcha. Matcha. Berapa lekor? RM1 berapa? RM3 cikgu. RM3. Okay, Nizam tengok. Ini masuk TV3 tau. Astro Awadi semua. Dah masuk ni je lah. Dah habis dah. Hai, kami daripada apa tu? Pengawas harian. Pengawas harian. Di sini kami ada jual kopor leko RM1.3. Ni ada sosis RM1 satu cucuk. Lollipop 50 sen satu. Lepas tu kat sini kita ada air. Ada air Ribena Sprite dan matcha latte. Dua-duanya sama harga. Kalau yang kecil RM3, yang besar RM6. Menu ada dekat sini. Okey, itu saja daripada kami. Syukran jazilan. Ya, itu dia. 12 cikgu memborong. Ni daripada mana ni? Ni apa? Daripada apa? Ni cashier terbaik dari kelas benda ni. Ni apa? Kedai apa? Kelas apa? Kedai ni. Pengawas KK. Terbaik di Asia. Apa ni? Jual apa ni? Bagi tahu lah. Eskepal. Ni jangan lupa review ni. Ha? Apa ni? Manis macam janji XU. Boleh diet asal jangan hari ini. Topping. Okey, nak masukkan topping Yes. Mantap. Dapatkan di mana ni? Hanya di SKM Muka. Punya ni. Tak punya. Ya, itu dia Suryadi sedang men-serve VIP. Tempat kedua, Zidane HL di Muhammad Rizal Ifan.
apa ni? Tempat kedua. AJK apa cakap? AJK apa? AJK makanan. Makanan Ya. Sudah bagi ke semua? Belum. Belum? Kamu AJK makan? Kamu dah makan ke? Kamu dah makan? Belum? AJK makan bagi orang makan dulu kan? Nyaman. Makan lagi. Oh, nyaman. Congratulations. Ni siapa bagi ni? Awet ke? Kan, list sendiri. List ni. Masuk berita ke? Tak makan ke? Ha? Kenyang? Nak berlari ke? Mudik. Oh, KitKat eh? KitKat tu lah, KitKat tu. Sedap bang? Siapa bagi sedap? Ha? Siapa bagi sedap? Allah. Jadi kacau. Saya kamu kita ada kan? Ini saya pasal itu. Apa? Seterusnya, anugerah kedudukan terbaik di PKI. Tempat ketiga, Jane Rose Anak Factory. Aduh, anak aku. Tempat kedua, Nurdin Fatur Rahman bin Syafiq. Dan tempat pertama, Muhammad Akil Zahran bin Syahrizan. Akademik 2025. Anugerah ini diberikan kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam bidang akademik. Penerima anugerah ini bukan sahaja mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan, malah menunjukkan disiplin belajar yang tinggi, minat terhadap ilmu dan semangat ingin tahu yang mendalam. Mereka bukan sekadar bijak, tetapi juga berdisiplin dan berdedikasi dalam pengajaran ilmu. Ni yang anugerah besar kan? Penerima anugerah pencapaian akademik kategori lelaki disandang oleh Muhammad Iqmal bin Abdullah Muhammad Rizal Ifat dari tingkatan 5 Harmoni. Penerima anugerah pencapaian akademik kategori perempuan disandang oleh Christine Anak Donai dari tingkatan 5 LGB. Anugerah seterusnya merupakan anugerah pencapaian co-curriculum. Anugerah ini diberikan kepada murid yang menyerah dalam semua bidang co-curriculum, iaitu aktif dalam kelab,
komitmen terhadap organisasi dan masyarakat sekolah. Dengan penuh rasa bangga, majlis menjemput Alia Alisha binti Abdul Aziz dari tingkatan 5A untuk menerima anugerah Tokoh Curriculum 2025. Anugerah seterusnya diberikan kepada murid yang menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam bidang sukan baik di peringkat sekolah, daerah maupun negeri. Beliau telah mengharumkan nama alma mater dengan keringat dan usaha gigih. Dengan penuh hormat, majlis menjemput Nurul Zafirah binti Roslan dari tingkatan 5 Pasir untuk menerima anugerah Tokoh Sukan 2025. Seterusnya disampaikan anugerah khas Al-Ehwal Murid yang dianugerahkan kepada murid yang menunjukkan disiplin tinggi, kepribadian terpuji dan sahsiah yang menjadi contoh kepada rakan-rakan lain. Mereka lah 8 pelajar berdisiplin dan berakhlak mulia yang menjadi tonggak kepada kesejahteraan sekolah. Penerima anugerah khas HEM kategori lelaki tahun 2025 disandang oleh Zahid Rahimi bin Sofyan dari tingkatan 5A. Seterusnya, penerima anugerah khas HEM kategori perempuan tahun 2025 disandang oleh Siti Khadijah binti Abdul Latif dari tingkatan 5A. Anugerah khas kelas aliran agama. Anugerah ini diberikan khas kepada murid KAA yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga aktif dalam program kerohanian dan kegiatan curriculum berteraskan nilai Islam. Mereka turut dikenali sebagai rakan yang memiliki akhlak mulia, disiplin yang tinggi serta kepribadian Islamnya yang menjadi contoh kepada rakan-rakan lain. Penerima anugerah khas KAA kategori lelaki tahun 2025 disandang oleh Haris Daniel bin Sazali dari tingkatan 5 KAA. Anugerah khas KAA kategori perempuan tahun 2025 disandang oleh Arfah binti Jamie dari tingkatan 5 KAA. Yang dihormati, kini tibalah kita ke kemuncak pagi ini, iaitu penyampaian anugerah tokoh bestari. Anugerah ini merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan kepada seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik, unggul dalam sahsiah, kepimpinan dan pelibatan aktif dalam curriculum. Tokoh ini menjadi lambang pelajar yang seimbang
berilmu dalam fikiran, berakhlak dalam tindakan dan beriltizam dalam setiap langkah seperti moto sekolah, iaitu berilmu, berakhlak, beriltizam. Izinkan saya berkongsi sedikit tentang penerima Anugerah Tokoh Lestari 2025 pada hari yang lagi sekali. 1, 2, 3. Lagi sekali. Okey, freestyle lah boleh? Freestyle. Okey, freestyle. Okey, ready. 1, 2, 3. Freestyle yang kedua boleh? Okey. Ready, freestyle yang kedua. 1, 2, 3. Okey. Lambai. Dipersilakan Ketua Unit Bimbingan dan Counseling SMK Three Rivers, Puan Anissa binti Salim. Dipersilakan penolong kanan co-curriculum SMK St. Patrick, Encik Ismandi bin Bila. Dipersilakan penolong kanan Hal Dewan Murid SK Muka, Encik Dominic bin Baro. Dipersilakan Pegawai Perhubungan Sekolah Inspektor Rahman bin Jalili. Dipersilakan Timbalan Pengarah Politeknik Encik Sofian bin Suhud. Dan dipersilakan YDP BIBD SMK Buka Encik Rayul Naim bin Sahan. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata kepada Tuan PPD. Untuk menyempurnakan penyampaian ini, Majlis mempersilakan Tuan Rahmah binti Junaidi, Ketua SMK Buka, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Encik Awang Yusrin Awang Adli, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Buka. Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey.
hadirin sekalian, majlis mempersilakan semua hadirin untuk sama-sama berdiri bagi menghormati lagu sekolah, berilmu, berakhlak dan berikhtiar. Apa perasaan lepas lega Inilah mak pengantin. Dan juga kepada ibu bapa yang hadir dalam memberi sokongan kepada anak-anak dan dalam meraihkan majlis yang sungguh bermakna buat mereka ini. Sebarang kekurangan dan kelemahan dalam berjaya. Profesor Emeritus. Biar.